Aduh, terkubur pula sini. I see. Rehat sebentar ke sini. Dalam setengah jam baru kita gerak. Oke, sekarang kita dah mulakan perjalanan kita menuju ke destinasi. Kita orang dah sampai, cumanya destinasi itu kita belum boleh masuk lagi sebab orang pasar ni dia tak boleh masuk. So sekarang kita kena tunggu lori. Orang kata lori yang aku kita orang lah nanti untuk masuk ke dalam campsite tu. Tapi lori tak sampai lagi. Kita tunggu satu lori lagi. Ini lori yang sama. Orang akan naik lori yang kedua. Nanti lori yang pertama sampai lagi. Ini grup yang kedua lah sampai. Ambil video dulu. Say hi. 1, 2, 3. Ini semua player-player malam ni. Player-player masuk campsite. Biasa masuk campsite. Tak apa baru time ni. Pengalaman lah. Tak boleh. Okey, lori kita orang dah sampai. So ini yang nak naik lagi. Ini apa? Bas kedua. Ini bas kita orang. Okey, jom. Okey. Jadi ini sempat lagi sekian dua. Okey. Okey, ngam. Kita orang dah atas lori ya. Aduh. Waduh. Lama dah tak naik lori macam ni. Kalau ingat dekat kampung naik lori macam ni. Tadi kita orang dah sampai sini, semuanya bas tak boleh masuk. Kena naik apa? Lori pula. Okey, kita tengok dia punya jalan macam mana nanti. Oh baik, ngam lah. Dan renyai-renyai. Kita masih belum sampai lagi dekat campsite. Betul. Sebelum kita masuk sungai, kita kena mandi hujan dulu. Okey, ini pun ada campsite juga. Ya, orang masih kat dalam lagi nak pergi. Orang punya campsite ke atas lagi. Penuh kemah.
kita naik atas itu agak tinggi. Tak sampai lagi. Ini pot-pot banyak. Ramai kat mana? Ini ada juga. Ini lori yang antar tadi tu. Kira macam dah sampai dah ni tempat ni. Ini tempat kita orang malam ni. Apinya ke atas lagi tu. Oh tak, kita orang sebelah sana. Kita orang bukan kat situ. Kita orang paling ujung sekali. Yeay, woi, dah. Aduh, terkubur pula ni. Gara-gara hari ini. Semua ke belakang, ke belakang. Biar dia berat belakang. Oh, tu dia lajak sekali. Nanti dia dah ke depan, kita pergi depan lah. Ya, lagi abang, lagi bang, lagi bang, lagi. Oke, mantap. Akhirnya lepas juga. Ini baru pro player. Baru pro player. Awal makan. Tak ajak pun. Oke. Sinilah destinasi kita malam ni. Lama di sini. Kita dah sampai dah dekat camp gitu. Pukul berapa kita sampai? Lebih kurang 3:30 macam tu lah kita sampai kat sini. Tapi nanti kita tengok pula suasana malam, okey? Kita nak tengok dulu lubuk mana kita nak selam nanti malam. Sini dia macam agak dalam. Okey, sini salah satu yang berpotensi ada ikan ni. Bahagian sinilah sini. Bawah situ kan. Bawah situ mesti ada, insyaAllah. Ada rezeki ada. Sebelah sana tu pun ada tu. Okay guys, saya dah jumpa dah tempat ikat hammock saya malam ni. Kayu yang ni dan kayu dekat sana. Ngam-ngam ada lampu pula, memang steady. Okay, apa hal kita nak clearkan kat sini dulu biar kita nampak suasana sungai. Kat situ ada kemah kat situ. Juga ada kemah kat situ. Dan kita bersihkan jap. Clear, nampak dia punya view kat situ. Sekarang kita nak ikat hammock. Jom. Okey, kita dah siap pasang hammock. Kita tinggal nak pasang dia punya kelambu pula. Jom kita pasang kelambu dulu.
Okey, tembok kita sudah selesai. So, tinggal nak tunggu malam lagi. So, malam ni ada abang lu. Dia kata dia ada panai ikan. Saya tak bawa panai ikan, tapi saya ada bawa Google dengan torchlight ikan. Dia kata dia nak ajak memanah ikan malam ni. So, sebelum malam, jangan lupa dulu subscribe YouTube channel Sunny Craft. Jangan ke mana-mana. Ciao. Okey, sobat-sobat. Tadi abang tu kata tadi dia dah bawa panah. Dia dah bawa panah tadi. Tadi saya dah mancing tadi. Dapat seekor ikan baung. Kecil lah. Boleh lah panjang ni. So, malam ni kita nak try pula untuk selam. Ada rezeki ke tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada, mana kan? Jom. Okey. Tadi abang ni lah punya panah tadi. Sebab saya ada bawa Google dengan slide, tapi saya tak bawa panah. Tapi maksudnya, alhamdulillah abang ni ada panah. Kita try malam itu. Ada rezeki tak? Ada rezeki tak? Jom. Abang ni nak masuk air tangkap ikan. Tak nampak. Mana kita atas? Malam-malam kita tembak ikan, guys. Ni kita punya penembak Mantap hari ni. Kita dekat Sungai Perak. Ni kita dekat Sungai Perak ni tak nampak apa, gelap ni, memang gelap tak nampak apa Lagi kalau saya terjun pun memang tak nampak apa. Allah. Okey, abang tu dengan selam dah. Okey, nampaknya pada sini nampak abang tu selam. Ya. Abang tu bukan main susah payah lagi cari ikan, tak dapat lagi, aduh. Kita usaha. Oh, apaknya air dia ni air dia banyak kuat Air dia mati. Nampaknya ikan tak dapat hari ni. Air dia keruh sangat. Orang tak boleh nak ambil. Tak boleh nak tangkap ikan tu, air ni keruh sangat. Guys, tadi dah try dah tak dapat. Ni cuba kali kedua untuk menyelam balik. Kali ni kalau tak dapat juga, kita try pakai jala pula sekejap lagi Kali ni tak dapat, kita pakai jala. Ini aku ambil. Tak guys, usaha tidak mengecewakan hasilnya. Tadi dah try tembak ikan tak dapat. Kali ni kita jala pula baru dapat. Ini tembak tak dapat. Ini dapat tak dia tu. Boleh dah ni, macam mahal ni. Juga pasar mahal ni tahu. Okay guys, nampaknya nak cuba lagi sekali. Kita cuba lagi. InsyaAllah kali ni ada rezeki, insyaAllah. Mudah-mudahan ada. Dari tadi try tak dapat, jala dapat. Yang tembak ni belum lagi. Okay, kita try. InsyaAllah kali ni dapat. Okay, teman-teman. Nampak airnya. Kalau nak selam ni, air dia agak keruh tak boleh nampak ikan. So, jalan terbaik, kita pakai jala. Kita pakai jala ni. Okay, jom.
Oke, sinilah saya tidur malam nih. Sebelah sana pun ada orang buat kemah. Sebelah sana pun ada. Pertengahan sini kosong. Oke, kita masuk tidur dulu. Oke lah sahabat-sahabat, saya dah nak tidur lah. Tadi letih di apa? Di menyelam lah, memanah ikan. Lepas tu pergi menjala pula. Ini pun dah pukul 2 lebih dah. Besok insyaAllah dalam pukul 6 lebih ke 7 tu kita pergi try casting pula. Okay, good night sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Morning guys. Saya dah selesai dah semua sejuknya. Nak siap-siap dulu untuk pergi casting. Okay, jom.